Hari ini, di seluruh sekolah, para pelajar menyambut Hari Sukan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Aktiviti yang melibatkan pelbagai acara sukan ini menyaksikan persaingan sengit di antara pasukan. Namun, semangat kesukanan yang tinggi tetap menjadi tumpuan utama. Namun, di sebalik kegembiraan, keselamatan para atlet juga diberi perhatian serius. Seperti yang kita lihat di Padang, unit rawatan dan kecemasan sekolah sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan segera. Salah satu pasukan yang memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan semua atlet adalah Kelab Doktor Muda. Kami telah memberi kepercayaan kepada ahli Kelab Doktor Muda untuk bersama kami untuk memberikan rawatan kecemasan kepada murid-murid yang sakit ataupun mengalami kecederaan ketika mereka menyertai ataupun menjalani aktiviti sukan. Contohnya di hari semalam ada beberapa orang murid yang cedera ketika berlari, lompat tinggi dan sebagai unit kecemasan kami telah memberikan rawatan awal. Kami sebagai ahli jawatan kuasa Kelab Doktor Muda, kami akan memberi rawatan awal kepada atlet-atlet yang cedera pada hari sukan hari ini. Saya berasa bergembira kerana dapat bersama-sama dengan Kelab Doktor Muda dan dapat merawat rakan-rakan yang cedera masa sukan tahunan ini. Dengan semangat kerjasama dan profesionalisme, Kelab Doktor Muda bukan sahaja memastikan Hari Sukan berjalan lancar, malah menunjukkan betapa pentingnya kesedaran mengenai kesihatan dan keselamatan dalam dunia sukan. Hari ini, bukan sahaja atlet yang bersaing, tetapi setiap individu yang terlibat memainkan peranan penting dalam menjayakan acara ini.